Assalamualaikum. Alhamdulillah kita siap Pro 2 Viva. Kereta ni kita buat pemasangan half cut model L150. Spek enjin JB-DET single coil. Enjin ni memang favourite saya. Kalau korang perhatikan enjin ni sekarang hidup Tengok, tak ada vibrate. Memang padu, cemerlang. Enjin bay warna request warna biru Subaru. Macam biasalah, wear and tear, oil seal semua kita tukar baru supaya dia tak ada masalah leaking. Minyak hitam, minyak gearbox semua kita dah setting. Aircon pun cemerlang, insyaAllah. Puspakom pun dah lulus. Jadi sekarang kita dah boleh update kat owner lah untuk dia ambil kereta. Ni kita belanja bahagian dalam. Dashboard masih kekalkan kepada original Viva. Tapi dia punya aircon digital. Seat sambung L150. Kapet kaki, kapet besar semua kita tukar model L150. Jadi kalau kau tengok dia punya bawah ni dah kosong dah tak ada nampak lopong-lopong. Okey, yang model ni ada Citronic. Jom sini. Kamera boleh functionkan dekat dia punya button aircon tu. Ada satu switch yang ni. Ini untuk shift Citronic boleh main dia punya pedal shift dekat steering. Button-button tu. Okey. Yang model ni JB-DET ni agak special sikit. Yang mana kalau korang berminat nak buat penakaran enjin, nak buat aircon, nak buat suspension, nak buat wear and tear, boleh roger-roger. Jangan lupa like, komen dengan share sekali. Assalamualaikum.